Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elzara, wartawan dari Semawa TV, SMK Agama Bandar Penawar. Jadi sekarang ini sedang berlangsungnya program Agihan Berbulambuk sempena bulan Ramadan. Anda nak tahu perkembangan program pada hari ini? Jom ikuti saya. Baiklah, sekarang ini bersama saya, Ustazah Adawiyah, selaku penyelaraskan program pada hari ini. Jadi Ustazah, apakah tujuan utama program ini diadakan pada setiap tahun? Sebenarnya untuk pengetahuan semua, program Memasak Berbulambuk ini telah pun kita adakan saban tahun di SMKA Bandar Penawar, bertujuan untuk salah satunya daripadanya ialah sebagai satu, kita anggap satu sedekah lah. Sedekah daripada berbulambuk itu kita berikan kepada semua warga Semawar, pelajar dan juga termasuklah pekerja kebersihan, pengawal keselamatan, pekerja dewan makan dan sebagainya. Yang keduanya bertujuan untuk mengeratkan hubungan silaturahim sesama warga Semawar, yang mana kita sama-sama turun untuk bergotong royong memasak berbulambuk. Baiklah Ustazah, semoga program ini dapat membawa sedikit sebanyak kebaikan kepada semua yang terlibat pada hari ini. Terima kasih Ustazah kerana sudi melapangkan masa bersama kami. Sebagai penutup, program Berbulambuk ini bukan sahaja dapat menyemarakkan lagi suasana Ramadan di sekolah, malah berjaya memupuk semangat kerjasama dan ukhuwah dalam kalangan pelajar serta guru. Diharapkan program seperti ini dapat diteruskan pada masa akan datang agar dia berkongsi dan saling membantu terus diamalkan oleh warga sekolah. Sekian daripada saya Elzara. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Semawa TV. #CreateCapture and Connect. Bye.